Hari ni CBJLC datang untuk buat survey top offset. Katanya macam tak ada kompres motornya. So macam biasalah, kalau motor tak hidup, benda pertama kita akan cek plug, api, and then baru minyak. So untuk bahagian api pula, macam biasalah, kita akan start dengan buka cover set dulu. Tapi benda pertama, kita cek minyak dulu. Takut kita kena scam. Dah buka macam-macam, rupanya minyak tak ada. So macam biasa, kita buka dulu cover set. Untuk kita buka bahagian plug, kita periksa bahagian plug. So kita buka. Biasanya plug manual motor semua lebih kurang belah kanan sahaja. Untuk part LC dia agak leceh, sempit. So korang kena buka skru 10 ni. Congkel kepala plug korang. Macam biasalah, kita buka plug korang dengan spana pembuka plug. So macam biasa, lepas buka kita cek kepala plug sama ada kemek tak kemek. Kalau kepala plug tak kemek, maksudnya plug kau tak ada masalah. And then kita direct ke body, and then kita start. So nampaknya api tak ada masalah, api segalanya okey. And then kita cuba cek kepala plug pula. Kita directkan wire core plug ke body. So nampak gaya api tak ada masalah lah. Kita beralih ke bahagian minyak pula. Ini basic mana-mana kau cek motor yang tak hidup. Biasa kalau motor LC memang tembak carburetor, tak pun fuel cock dia lah. Macam LC aku cakap awal-awal, LC dan motor Novo LC biasanya akan ada masalah dekat fuel cock. Kita cek fuel cock. Alright, kita dah jumpa. So untuk hose untuk fuel cock ni ada crack retak dengan hose vacuum dia. So bila hose vacuum retak, dia tak boleh nak sedut minyak dia lah dengan cantik. So inilah punca-punca dia, korang boleh tengok lah. Ini kemungkinan reput tak pernah tukar. Nampak gaya macam original punya. So kita tukar dua-dua hose minyak yang baru, and then kita sambung macam biasa tempat yang betul. So make sure jangan terbalik ya. Vacuum minyak. So masukkan macam biasa, and then korang cable tight tak pun korang klipkan macam biasalah. So bila dah pasang, kita cuba start macam biasa. So untuk start ni memang agak susah sikit. Sebab apa? Bila vacuum tak boleh nak hidup, maksudnya motor korang tak boleh nak sedut minyak. So bahagian carburetor korang tu minyak kosong. So motor pun boleh start, Alhamdulillah. So kita try running macam biasa. Kalau tak ada masalah, kita boleh pasang balik cover set macam biasa. Korang jangan yakin sangat buat terus, hidup terus, pasang cover set. Ending try motor dulu, lepas tu tiba ada masalah, kena buka balik. So inilah cara dia. So Alhamdulillah settle, kita pasang semua balik. So tak jadi nak servis top set, jimat modal owner ni. Tapi apa pun kita call dulu lah, sama ada memang owner nak tetap buat servis top set ataupun memang setakat nak hidupkan motor. So apa-apa nanti kita call customer dulu. So macam biasa, untuk korang yang ada masalah motor tak pun nak servis motor, boleh datang ke Daniel Garage mana-mana yang dekat dengan rumah korang.